Jadi yang terakhir benda merah. Benda bila merahnya kita tahulah merah tu bahaya kan. Jadi bendera merah ni ialah tanda amaran yang sepatutnya menimbulkan syak wasangka terhadap keadaan seperti jangkitan, kanser, gangguan saraf ataupun patah tulang. Jadi kita lihat gambar di situ, lutut sebelah kiri dan kanan nampak bezanya. Kalau kita nampak lutut tu bengkak, tak surut-surut, merah dan sakit pun rasa macam demam, petang-petang demam. Jadi ni semua ni adalah tanda bendera merah. Maksudnya kita perlu mengambil iktibar, mengatakan kita perlu jumpa doktor dan doktor pakar untuk mendapatkan rawatan seterusnya. Dan bila kita lihat tentang gangguan saraf biasanya dia berlaku bertahun-tahun. Tapi kadang-kala akan terjadi satu masa tu tiba-tiba gangguan saraf tu akan mungkin lebih teruk. Jadi kita kena tahu dan mengambil tahu apakah simptom-simptom yang kita perlu awasi supaya gangguan saraf yang ada ataupun yang belum ada untuk kita tangani dan jumpa dengan doktor pakar. Ataupun kadang-kala patah tulang. Ini adalah x-ray buku lali. Kadang-kadang kita terseliuh je dan kita ingat terseliuh, tak ada apa, bengkak sikit, makan ubat, sapu minyak, insya-Allah boleh baik. Tapi bila kita jalan tu rasa bengkak lagi, sakit tak kurang-kurang. Kalau lepas 3-4 hari pun sakit tak kurang, makan ubat kurang sakit, lepas tu sakit naik balik, itu adalah tanda merah. Jadi kita perlu buat x-ray. Jadi arrow warna kuning tu mengatakan bahawa ada patah tulang tu. Jadi bila tulang tu patah, kita tak boleh nak pijak. Kita kena letak simen separuh dan kita kena rehatkan kawasan itu. Kalau kita jalan juga, memanglah tempat tulang patah tu macam mana nak tampung. Kadang-kadang patah lagi teruk, kita kena operate, letak besi apa semua. Jadi semua ni kita kena awasi. Kadang-kadang memang terseliuh pun, lepas 2-3 hari dia akan baik sendiri. Tapi kalau lepas 2-3 hari sakit pun sama, bengkak lagi, jalan pun sengit, jadi kita kena awasi dah simptom-simptom tersebut. So ringkasnya, tanda merah dalam ortopedik ialah penunjuk klinikal yang mencadangkan keadaan perubatan asas yang serius dan memerlukan siasatan lanjut dan kemungkinan rujukan kepada pakar. Jumpalah doktor pakar di Hospital Pusrawi. Hospital Pusrawi ramai lagi pakar-pakar lain. Kadang-kadang kita rasa sakit tu sakit tulang, tapi bila kita siasat bukan tulang pun, saraf. Kadang-kadang sakit tu melibatkan saraf pundi kencing. Kadang-kadang bengkak tu rasa bengkak dekat lutut, tapi tengok kanser. Jadi banyak benda yang kita kena awasi lah. So sakit teruk atau progresif, kesakitan yang berterusan dan semakin teruk dengan pemakanan ubat. Sakit yang tidak hilang dengan rehat atau perubahan postur. Dan kesakitan yang tidak logik dengan kecederaan atau mekanisme. Jadi kita seliuh sikit je, tapi bengkaknya lagi teruk, sakitnya lagi tak hilang-hilang. Jadi kita pun rasa something is not right. Ada yang tak betul ni. Jadi kita memang kena jumpa dengan doktor dan buat x-ray. Dan kesakitan yang hingga mengganggu tidur. Kalau sakit sampai mengganggu tidur tu memang dah bendera merah. Memang kita perlu tangani kenapa sakit sampai nak tidur, kita rehat pun tak kurang-kurang. Ataupun bila kita buat kerja-kerja harian kita, kalau sakit tu boleh ditangani, boleh dikawal, tak ada masalah. Tapi nak kerja macam biasa pun tak boleh. Memang kita kena buat rawatan lah. Gejala neurologi. So gejala neurologi ni biasanya saraf yang terhimpit ni akan menyebabkan kebas, kesemutan atau kelemahan pada bahagian kaki atau tangan. Kebiasaannya gejala neurologi ni bertahun-tahun. Kadang-kadang kita pun tak perasan. Tapi orang katakanlah saudara mara ke kawan lepas bertahun-tahun jumpa balik kata itu jalan ni macam tak betul lah, rasa macam lemah jalan. Ataupun bila kita jalan jauh sikit rasa kaki tu lemah, kebas-kebas. Semua ni dah tanda-tanda gejala neurologi. Kadang-kadang kita nak makan dengan sudu, nak pakai butang pun rasa macam tangan tu lemah saja. Kita ingat masalah tu kat tangan, tapi sebenarnya masalah tu adalah dari saraf tunjang dan leher. Jadi yang semua ni adalah simptom-simptom mungkin kita ingat dah kerana usia tak kuat kot. Tapi sebenarnya masalahnya adalah lagi serius. Dan bila keadaan tu melarat teruk, kehilangan kawalan usus ataupun pundi kencing. Kawalan pundi kencing ni ada dua faktor. Satu tu prostat.
Jadi kalau prostat ni pun kadang-kadang kita kerap kencing, memang common untuk lelaki yang berusia 60 dan ke atas. Tapi kita kena lihat juga dengan kemungkinan kerana saraf. Kadang kencing tu kita tak boleh kawal. Bila tak boleh kawal tu, memang kita risau saraf tunjang di belakang tu dah dihimpit.